membesar bukan dalam kategori orang yang macam kita sekolah dekat Hidayah dulu dok. Hidayah tu boleh dikategorikan sebagai sekolah elit. Sebab mahal. So kalau mahal. Zaman dulu kira mahal lah. Sebulan dalam 380, tapi mahal lah zaman dulu kan. Sekarang 380 tu murah kan. Zaman dulu 380 tu mahal. Saya pernah pergi sekolah naik lori. Naik lori sebabnya ayah dia kan buka kedai runcit. Saya punya rumah ni dekat Pekanan Nas. Sekolah dekat Kempas, dekat sekolah menengah, sekolah rendah Islam Hidayah, sekolah menengah Islam Hidayah. Jadi perjalanan tu ambil masa 1 jam. Setiap hari ayah everyday berulang hantar kita orang. Jauh daripada rumah? Ya. Jadi bangun awal tu bukan benda baru bagi saya. Abi bangun pukul berapa? 5.30 pagi dah bangun. Panjang cerita ni. 5.30 pagi dah bangun. Pukul 5.30 tu dah bangun lah. Maksudnya adik-beradik semua sekolah Hidayah tak? 4 orang. Masa tu 4 orang sekolah Hidayah. 4 orang sekolah Hidayah. 1 jam pergi, 1 jam balik? Ya, 1 jam. Ayah sendiri yang hantar? 2 jam. Sebab ayah hantar, lepas tu dia balik, dah 2 jam kat situ kan. Masa nak ambil nanti lagi 2 jam. Ya Allah. So kita orang pernah pergi sekolah naik lori sebab ayah ni kalau kita duduk kat Pekanan Nas, nak pergi ke Kempas tu akan melalui UTM. UTM tu Universiti Teknologi Malaysia. Jadinya ayah ni dia ada ambil order tender kantin UTM. Oh, supply dekat kantin? Ya, supply kat kantin. Jadinya setiap kali ayah nak hantar kita sekolah, ayah akan, takkan dia nak patah balik. Sekali arung. Jadi dia sekali arung. Jadi kita orang ni pergi sekolah naik lori dok. Tapi lori bukan seat dia ada berapa kat depan? Lori ni dia juga ada. Supaya nampak gambaran lah lori tu macam mana. Bukan ada 2 seater je kat depan kan? Kita orang duduk kat belakang. Itu nak ceritanya dok, duduknya dekat belakang dok. Ni ni lah lori sebiji lori ni. Lori macam ni, duduk dekat belakang. Ayah dekat depan. Tak dekat kawasan barang tu duduk je? Ya, duduk dekat atas beras. Serius lah? Ya. 4 beradik? 4 beradik. Duduk kat atas beras, kat atas minyak. Ya Allah. Kat atas bawang. Tak, lepas tu sejam? Ya, sejam dalam lori. Sedih lah pula. Ya. Masya Allah.